Assalamualaikum. Hari ini kita nak cerita tentang apa yang dimaksudkan dengan layer 1, 2, 3 dan seterusnya bila kita membincangkan tentang tanah. Baik, tanah dia ada kedudukan. Kadang-kadang tanah tu dia berhampiran dengan jalan utama. Maksudnya dia facing to the main road ataupun dia facing kepada akses utama kepada tanah tersebut. Atau kadang-kadang tanah tu untuk you pergi ke layer yang kedua, you kena melalui tanah orang lain. Ataupun bila kita cakap di layer yang ketiga, you kena pergi lebih dalam. Bermaksud you kena masuk tanah-tanah kepunyaan orang lain, barulah you akan sampai kepada tanah yang you nak tuju tu. So ini bermakna apabila kita membincangkan tentang tanah ataupun kita nak membeli tanah, antara perkara yang kita kena tanya adalah tanah tu terletak di layer yang keberapa. Maksudnya adakah tanah tu dia terletak di jalan utama, maksudnya facing main road, ataupun tanah tu dia ke dalam, maksudnya layer kedua, ketiga dan sebagainya. Oleh itu, apabila kita nak membeli sesebuah ataupun sebidang tanah, kita pilihlah tanah yang layer pertama, maksudnya tanah yang berhampiran untuk mudah kita akses. Jadi saya harap sedikit sebanyak perkongsian hari ini dapat membuka minda pemahaman you all tentang tanah. Sekian.